أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan, memelihara dan menjaga nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-271, yaitu kata Syekh Ibn Atha, man burika lahu fi umri adraka fi yasirin min az-zamani min minanillahi ta'ala ما لا يدخل تحت دوائر العبارة وما لا تلحقه الإشارة. Sesiapa yang diberi berkat umur, yakni usianya, maka dapat mencapai dalam masa yang singkat dari kurnia Allah yang tidak dapat dihitung oleh kata-kata dan tidak dapat dikejar oleh isyarat, tidak dapat dicapai oleh isyarat, yakni tidak terhitung dan tidak terbatas. Baik, apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha melalui kalam hikmat yang ke-271 ni, pertama sekali, apa yang ingin disampaikan ialah tentang keberkatan hidup. Hidup yang berkat. Sudah dijelaskan pada kuliah yang lepas berkenaan dengan makna berkat. Berkat maksudnya kasratul khair, banyak kebaikan. Jadi dia adalah bersifat nilai sesuatu tu, kualiti dia, bukan kuantitinya. Kadang-kadang kuantitinya sikit tapi kualitinya besar. Kadang-kadang berlaku terbalik, kuantitinya banyak tapi tak ada kualiti mana. Jadi berkat ini adalah dari aspek banyaknya kebaikan, banyak manfaat, banyak kualiti. Jadi dia berbeza
berbeza antara seseorang dengan seseorang. Nilai berkat ni, banyak kebaikan ni. Kadang-kadang seseorang yang secara zahirnya pemilikannya tu tak banyak, tapi banyak kebaikan daripada pemilikan yang sedikit tu. Tapi boleh berlaku terbalik juga. Orang yang banyak pemilikannya tapi tak banyak manfaat untuk dirinya, tak banyak kebaikan yang diperolehi daripada pemilikan yang banyak. Tapi boleh berlaku terbalik. Orang yang banyak pemilikannya dan banyak kebaikannya, boleh berlaku. Dan orang yang sedikit pemilikannya dan sikit juga manfaat kebaikannya, boleh jadi berlaku. Jadi tidak menentu. Jadi berkat ini iaitu banyak kebaikan, dan susah kita nak ukur secara zahir. Contoh, Baitul Maqdis itu disifatkan di dalam Al-Quran berkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu, yang kami berikan keberkatan di sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa, Palestin, di Palestin sekarang, disebut dalam Al-Quran sebagai berkat. Tapi sudut pandang zahirnya, hari ini tempat berkecamuk, tempat perang berkecamuk dan macam-macam lagi. Jadi berkat yang dimaksudkan itu adalah dari sisi yang lain, dari makna-makna yang lain. Tidak semestinya sesuatu itu bila berlaku kegoncangan, berlaku perangan, bahawa tidak ada kebaikan. Bahkan boleh berlaku sebaliknya, tenang, aman, damai. Tidak berarti dia mengandungi banyak kebaikan. Belum tentu. Ada orang hidupnya lebih berkat pada waktu dia kurang sihat, dia sakit. Dan ada orang sebaliknya. Jadi keberkatan ni, kebaikan ni tidak menentu keadaan dia. Dia adalah sesuatu yang tak dapat diukur secara nyata. Tapi dia banyak kebaikan. Sama juga contoh kedua, ketika Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Wahai Tuhan kami, berkatilah Syam kami. Syam kalau dulu kau Syria, sebahagian Iraq, Jordan, Palestin, itu dipanggil Syam zaman dulu. Tapi Nabi doa, barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Yaman di selatan Hijaz, itu negeri Yaman. Sebelah barat ni. Ali ni negeri lain lah, Bahrain atau Qatar dan lain-lain. Ali sebelah ni, dekat dengan Afrika ni. Nabi berdoa, barik lana Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Minta berkat. Tapi apa yang jadi sekarang? Syam hancur lebu, perang yang berpanjangan. Yaman pun gitu juga. Dulu perang lama senyap sekejap, perang pula bergolak sama. Apakah doa Nabi tidak mustajab? Tapi berbeza dengan yang satu lagi. Perhatikan, bila Nabi sebut, ada sahabat cuba peringatkan Nabi, wa fi najdina. Najd macam mana? Najd ini kalau sekarang Riyadh, ibu negara Saudi sekarang. Jadi sahabat Nabi tak sebut dalam doa tu, tapi sahabat minta supaya peringatkan Nabi supaya masuk sekali lah. Wa fi najdina. Nabi tak jambak, Nabi tak sambung. Nabi berdoa lagi 3 kali. Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Sahabat celah lagi, wa fi najdina. Nabi dah sambung 2 kali, dah sambung. Kali ketiga doa Nabi serupa je, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Bila sahabat celah lagi, wa fi najdina, Nabi dah sambung juga. Tapi Nabi beritahu, disitulah tempat zalazil wal fitan,
tempat timbul banyak fitnah, banyak kegoncangan. Goncang di sini boleh bermakna kegoncangan dari segi kehidupan bermasyarakat, kehidupan dari segi keagamaan, dari segi kehidupan. Tak sebenarnya goncang ke bumi. Hidup yang sentiasa ada kegoncangan, ada fitnah yang besar, yang banyak. Tapi kenyataan sekarang, kita pergi kerja, bangun nafsu saja learning. Bangun macam-macam. Orang pun tak, lebih kurang, orang pula tak mudah juga tu. Lebih kurang macam Eropah juga ni. Kalau pergi kerja learning macam ke Eropah juga. Ada belaka situ learning. Jadi tempat hak Nabi doa, kita nampak bangun nafsu besar naik. Macam-macam macam cakap di situ, tempat joget lain ada belaka dah learning di Riyadh. Tempat menari, tempat berjoget ada belaka. Tapi di yang tempat yang Nabi doa di Syam, hari ni perang, tak putih-putih. Yaman tempat Nabi doa gitu juga, perang juga. Dah ke mana ni? Doa Nabi tidak mustajab. Jadi berkat itu adalah sisi yang tersendiri. Dia adalah perkara yang maknawi. Tidak semestinya amal damai tidak berkat. Dan tidak semestinya amal damai itu berkat. Tidak semestinya. Dan tidak semestinya bergoncang, bergolak itu tidak berkat. Ada benda yang perlu dilihat. Jadi kata Syekh Ibn Atta, sesiapa yang diberkatkan, diberi keberkatan dalam umur dia tu, umur dia tu diberi berkat, maka kata Syekh Ibn Atta, dia akan memperolehi dalam tempoh masa yang singkat. Dalam umur dia tu, dalam tempoh masa yang singkat, dia akan memperolehi pemberian-pemberian Allah yang tidak dapat dijelaskan tentang nilai dia, harga dia, kedalaman dia, keluasan dia, nilai dia, hampir-hampir tak dapat nak dijelaskan. Tapi dia dapat benda tu dalam satu tempoh yang singkat saja dalam hidup dia. Tapi dia dapat berkat. Mungkin sebahagian besar umur dia tu tak gitu, tapi ujung-ujung dia dapat. Boleh jadi. Dan ramai yang dapat macam tu. Sebahagian sejuzuk saja daripada kehidupan dia dapat berkat. Dan ramai sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Antaranya Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali bermula dalam keadaan menjadi alim ulama besar, pakar debat, menguasai ilmu yang pelbagai cabang, tersohor menjadi tokoh besar pada zaman dia. Tokoh besar. Orang nak ukur kealiman Imam Ghazali ni, orang ukur murid-murid dia. Ramai mana murid dia hak pakai serban besar. Zaman dulu orang ukur gitu. Hari ni dah dia ukur. Ramai murid ni dah dia pakai. Banyak faktor lain. Zaman Ghazali, orang ukur berapa ramai murid-murid yang pakai serban besar dia. Sebab zaman tu kesarjanaan ni dia ada pakaian khas zaman tu. Orang barang-barang tak berani pakai. Macam kita lah, orang hafiz Quran, dia ada piah merah dia, putih merah tu. Kalau dulu orang tak berani, kalau dia tak hafiz Quran, baca Quran kau pakai piah tu, malu kau orang. Malu kau orang. Yang koleknya hafiz yang pakai. Lah ni tak kira lah, ni capur belaka. Lah ni capur. Gitu juga pakaian serban tertentu di zaman tu orang tak alim tak berani pakai. Hanya alim ulama besar je berani pakai benda tu. Bila ni dah tahu kala pun macam baku subang ada juga. Tak apalah, tak jadi masalah. Cuma nak kabur satu ketika dulu itu adalah pakaian kesarjanaan. Maka sebab itulah ulama-ulama mengukur kealiman Al-Ghazali berdasarkan ukuran tu. Berdasarkan ukuran mana? Majlis-majlis ilmu Ghazali dihadiri oleh ratusan orang yang pakai serban-serban besar ni. Ada yang mengatakan sampai 500 orang. Hak jenis serban-serban besar ni. Yang pada waktu itu orang tak berani pakai benda tu kecuali seorang alim ulama. Tapi mereka inilah yang datang menimba ilmu daripada Imam Ghazali. Situ orang buat ukuran kealiman Imam Ghazali.
Sehingga orang panggil dia Hujjatul Islam. Jangan-jangan sangat je orang beri gelarang ni Hujjatul Islam. Syekhul Islam ramai sikit. Tapi Hujjatul Islam dari segi hierarki keilmuan Islam tu waktu lebih tinggi. Hujjatul Islam berbanding Syekhul Islam. Jadi Ghazali dengan kemasyhuran dia tu, bila dia berubah kehidupan dia sekarang, ujung-ujung bukan baik awal dia masih bangga dengan ilmu dia. Dia bangga dengan kealiman dia. Dia ni ada dua orang adik-beradik. Dia ada adik seorang lagi nama Ahmad, dia nama Muhammad. Dua-dua dapat gelaran Al-Ghazali. Tapi adik ini tak suruh mana, tukang kasut je, tukang kasut. Tapi alim dalam ilmu hakikat. Ghazali ni alim dalam ilmu syariat, ilmu zahir. Macam mana Ghazali boleh berubah? Pada waktu dia berubah ni, pada waktu dia berada pada kemuncak kealiman dia dah tu. Bukan pada waktu mula-mula kita ni. Dia berada pada peringkat kemuncak kemasyhuran dia, kealiman dia. Tapi masa tu dia tengah, kata orang, dia tengah mabuk lagi, tengah duk mengejar macam-macam lah, duk kejar kemasyhuran, duk kejar nama itu macam-macam pada waktu tu. Punca dia, salah satu punca dia seperti yang disebut adalah kerana pada satu ketika dia semayang dengan adik dia dan dia mengimamkan semayang. Dia fakir, tak pakai kan? Imam lah, mesti nak jadi imam lah. Takkan boleh orang lain tak jadi imam. Dia mengimamkan semayang. Jadi tiba-tiba ketika solat tu adiknya mufarakah. Mufarakah maksudnya memisahkan diri daripada berimamkan Ghazali. Kejut, pelik. Imam Ghazali tertanya-tanya, dah sebab apa? Apa kurang pada aku? Sehingga adik aku ni mufarakah? Kat mana kurang? Aku semayang cara salah, aku baca salah, tajwid salah, rokok salah, sujud salah. Tak ada. Ni tok mau besar ni. Bau ku hakal ni, dia ni tok mau besar. Jadi kat mana cacat sehingga adik aku mufarakah? Nah, maka dia siasatlah, maka tahulah. Bila tanya adik dia, dia kata, macam mana aku nak semayang, nak berimamkan seseorang yang tubuh dia darah penuh darah tubuh dia ni. Aku nak semayang mana je? Kejut Imam Ghazali dengar. Aku nak semayang ke mana orang yang baju dia penuh dengan darah je. Jadi Ghazali dengar tu kejut. Tapi dia orang cerdik. Orang cerdik dan jujur. Dia orang alim ni, kalau dia ada kecerdikan, ada kejujuran, dia akan jumpa. Hak payah ni nak jadi kerah bedah. Kerah bedah memang payah. Siapa ngecak dada separuh. Memang payah jumpa. Ni dia ada kecerdikan, dia ada kejujuran. Jadi dia siasat. Dah ke mana ni? Adik dia kata, aku nak semayang ke mana? Nak berimam ke mana? Orang yang baju dia penuh darah. Dia pun perasan. Ayat takak lah. Betul dia kata. Itu adalah bahasa majaz, bahasa simbolik. Dia kata, betul memang sungguh. Pada waktu dia mengimamkan solat, fikiran dia pada waktu itu sedang memikirkan masalah-masalah berkaitan dengan darah perempuan, hukum-hukum berkaitan dengan al-haid. Memang dia akui pada waktu tu otak aku ni tengah sibuk mikir benda-benda gitu, hukum hakam yang berkait masalah-masalah tu. Baru aku perasan maksud darah-darah tadi tu waktu. Tapi gerak dalam ni Allah Ta'ala bukakan firasat ni kepada adik dia. Adik dia dapat baca benda ni. Macam mana aku nak sembahyang dengan mu kata, bajumu penuh darah. Itu bahasa isyarat dia. Baru dia sedar. Itulah bermula Al-Ghazali sedar. Bermula Imam Ghazali sedar, dan mula selepas itulah dia mula mempelajari dan menyelami ilmu tasawuf dan belajar dengan guru-guru ada zaman dia dulu. Jangan kata Imam Ghazali belajar seorang, tak ada guru, jangan pakai ilmu tu dah betul. Imam Ghazali ada guru dia. Antaranya Yusuf An-Nasaj, antaranya Abu Ali Al-Farmadi, dan ada lagi lah. Termasuklah guru di Imamul Haramain,
Imam Haramain ni, guru Imam Haramain ni orang panggil gelarang dia Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Dia alim sehingga orang panggil gelarang imam kepada dua tanah haram. Apa gitu. Dia tak duduk situ, tapi orang panggil kealiman dia tu seperti Imamul Haramain, imam kepada dua tanah haram. Kealiman dia. Dia salah seorang guru Ghazali yang mengajar Ghazali. Jadi dia ambil ilmu Ghazali ni, dia ambil ilmu Imam Ghazali, dia ambil ilmu Ghazali, belajar dengan dia. Dia bukan saja ambil ilmu zahir, ilmu debat, ilmu tentang usul, ilmu fiqh, ilmu akidah dan usul, tapi dia juga ambil ilmu kerohanian. Dia ada ambil sanak dia tu, silsilah ilmu amalan dia tu ada sampai kepada Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Tu kita pelik. Ada orang-orang hak mengaji Pasir Tumbuh, dia kata di situ tak ada amalan-amalan dia. Sama ada dia tak beramal, apa dia tak tahu. Ada kita dengar orang ngaji Pasir Tumbuh, dia tak ada ngaji-ngaji sini, ngaji je, tak ada amalan. Tidak tahu bahawa Tok Guru Haji Hashim dulu mengajarkan wirid yang diambil silsilahnya sampai ke Imam Ghazali. Dia panggil zikir musalsal. Tapi ada Tok Pekoh ke dia ni, dia ada tak ada, situ tak ada beramal benda-benda. Sama ada lebong ataupun dia tak tahu. Kalau orang ngaji tahu dengan guru Tuan Guru Haji Hashim, orang mengajar Pasir Tumbuh dulu, dia ada mengajar wirid tu, panggil zikir musalsal, yang sanak dia tu sampai kepada Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Bukan saja Imam Ghazali, lalu ku Al-Imam Juwaini, Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi nak kebun Imam Ghazali, dia dapat sesuatu yang dikatakan tadi itu tempoh masa yang singkat dalam hidup dia. Daripada orang yang tidak tahu ilmu tu, tiba-tiba disebabkan benda tu dia sedar, dia belajar, itu ujung-ujung umur dia tu, bukan zaman awal dia, zaman ujung-ujung dah. Tapi selepas tu dia jadi imam. Dalam tasawuf ni dia imam, tapi dalam hujung, tempoh hujung-hujung dia je. Tapi zaman-zaman akhir-akhir dia dah. Maksudnya tempoh yang singkat lah, bukan dari zaman awal lagi. Itulah Syekh Abdul Taala Kabah, sesiapa yang diberi berkat dalam hidup dia ni, kadang-kadang dalam satu tempoh yang singkat dia mendapat suatu kurnia Allah Ta'ala, yang nilai yang kurnianya itu tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dihitungkan. Contoh macam Imam Ghazali tadi lah, lautan ilmu. Sekalipun dia alim dah sebelum tu, tapi alim dia tu alim pada ilmu zahir saja. Dia tak banyak tahu tentang ilmu-ilmu ilmu kesufian, kearifan ni, tak bertahu, tak alim, tak mendalami. Tapi dia dapat benda tu dalam satu tempoh yang singkat di hujung umur dia. Sama juga pengarang kitab ni ni hak asal dia, teks asal dia tu Syekh Ahmad Ibn Atta'illah tu, Syekh Ibn Atta' Al-Iskandari tu, dia tu asalnya tok fiqh, alim besar dalam bab hukum, sampai ke darjah ifta', boleh memberi fatwa secara independen di dalam mazhab Maliki. Dia alim besar, bukan barang. Tapi pekat awal dia itu bukan saja dia tidak menceburi ilmu tasawuf, bukan saja tak belajar, dia pandang tasawuf tak betul pula. Dia pandang negatif, dia pandang salah, ilmu banyak kesalahan, banyak kesilapan, banyak penyimpangan. Itu sikap pandangan dia pekat awal. Tapi dia alim besar. Tapi di penghujung dia tu, akhir kali dia bertemu dengan guru hak dia selama ni dipandang salah. Guru hak dia pandang salah selama ni, akhir kali jadi murid dia dah sekarang. Siapa dia tahu? Dunia tasawuf ni tak pelik benda gitu. Orang yang akhir kali dipandang buruk, akhir kali dia jadi murid dia, bahkan jadi pengganti dia. Belajar dengan Abul Abbas Al-Murusi, belajar akhir-akhir jadi alim dan jadi penerus dia lepas daripada tu. Dan karang kitab ni Al-Hikam, dan banyak lagi karya-karya sufi yang lain yang asal sebelum tu dia tak tahu ilmu ni, tapi hanya satu tempoh masa yang singkat dalam hidup dia tu, hanya satu juzuk dari kehidupan dia tu, dia dapat kurnia Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka rahsia yang sangat luas, yang sangat banyak, yang tidak dapat digambarkan, seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Atta'. Syekh Ibn Atta' nak khabar gitu, bahawa bila dapat berkat ni, kadang-kadang satu juzuk dari kehidupan kita pun cukup bermakna dalam hidup.
Kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, usia, yakni umur yang berkat itu ialah jika Allah memberi kesedaran. Dari sudut tasawufnya, berkat dan berkat ni bila Allah Ta'ala memberikan kesedaran jiwanya, kesedaran hatinya terhadap seseorang untuk mempergunakan kesempatan yang ada padanya, ditimbulkan kesedaran untuk mengisi ruang-ruang yang ada. Itu maksud berkat. Digerakkan hatinya, ditimbulkan kesedarannya, lalu memanfaatkan apa yang ada. Yang sebelum itu tidak dimanfaatkan, masanya itu dikosongkan, kebaikan-kebaikan yang boleh buat tidak dibuat, dan macam-macam, tak mari. Tapi bila dia diberi suatu kesedaran, lalu semua itu dimanfaatkan, itu berkat. Orang itu dapat dikatakan sebagai berkat. Mempergunakan kesempatan yang ada padanya untuk amal kebaikan. Jadi ada satu kesedaran dan gerakan, lalu gerakan itulah yang menjadikan dia untuk mengisi ruang masa dia itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang sebelum tu mungkin dia tu tak berlaku, tak tergerak pun. Bukan berarti tak semayang, kewajipan dia buat, tapi asah lah, asah-asah dia buat sebagai kewajipan, tapi tak tergerak untuk membuat kebajikan-kebajikan lain lagi. Sehinggalah bila dia dapat keberkatan ni, dia diberkatkan hidupnya itu, mungkin sebahagian kecil daripada kehidupan dia, tapi dia dapat kesedaran ini, lalu dia mengisi ruang-ruang itu dengan kebaikan yang sangat baik, sangat banyak. Itu berkat dalam tasawuf. Diberikan kesedaran untuk memanfaatkan ruang dan masa yang ada tadi itu dengan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang dapat berkat. Sebab ada kalanya amal kebaikan, jika tepat pada sasarannya, dapat mencapai apa yang tidak tercapai dalam masa 1000 bulan. Ada kalanya satu kebaikan yang kita buat tu, tetapi kebaikan yang kita buat tu, apabila dia dibuat dengan persyaratan yang betul, gandaan nilai amalan dia tu, gandaan nilai amalannya itu berganda-ganda. Apa yang mungkin dia tak dapat nilai yang itu dalam tempoh yang panjang, mungkin dia buat dari panjang, tapi kualiti amalan dia itu tak sama pada waktu dia dapat berkat tadi tu. Tak sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal kebaikan albirru itu menambah umur, bukan bertambah masanya. Amal kebaikan menambahkan umur. Apa berarti merubah takdir? Memang ada hadis Nabi menyebut amal kebaikan itu menambahkan umur. Tapi apa maksudnya? Apakah ia alih tarikh? Buat kebaikan banyak sikit, alih tarikh dah sekarang ke tarikh lain, ajal dia tu. Apa arti bertambah umur dia tu? Baik. Jadi bertambah umur di sini bukan bertambah masanya. Masanya tetap seperti yang ditakdirkan. Sampai masa matilah dia ke mana-mana pun. Tapi yang dikatakan bertambah umur di situ, iaitu tetapi kebesaran hasil yang didapat pada usianya itu. Itu maksud bertambah umur. Dalam sisa-sisa umur yang ada tu, maka bertambah kebaikan-kebaikan dalam umur dia tu. Itulah yang dikatakan bertambah umur dia tu. Umur sebenar dia tu tak berubah. Kalau 60 tahun, 60 tahun lah. Sudah ada ajal yang ditetapkan. Tapi bila dibuat baik, dia akan bertambah umur dia tu, bukan dipanjangkan umur dia tu sehingga berubah jadi bertambah 5-6 tahun lagi, tidak. Tapi bertambah pengisian umur dia tu, sehingga umur dia itu dipenuhi dengan banyak kebaikan-kebaikan. Itu maksud yang difahami oleh hadis Nabi, bahawa kebaikan yang kita buat ni menambahkan umur, menjadikan umur kita tu terisi dengan kebaikan-kebaikan. Abul Abbas Al-Mursi berkata, alhamdulillah,
Waktu-waktu kami semuanya berupa Lailatul Qadar. Ni pelik lagi ni, lagi ni. Waktu-waktu kami ni, sepanjang waktu kami, itulah Lailatul Qadar. Kita Lailatul Qadar sekali setahun, pada bulan Ramadan. Itu pun semalang je. Semalang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan tu. Semalang. Itu Lailatul Qadar kita. Tapi Abu Abbas Mursi kata, Lailatul Qadar kami sepanjang masa. Mana yang jadi gitu tu? Kok mana yang jadi gitu? Aspek mana yang perlu kita kena tengok atas kata-kata Abu Abbas Mursi ni? Jangan kita kata, oh dia ni ajar jangan sesat. Oh mana ada tiap-tiap hari Lailatul Qadar mereka ni. Kita kena fahamlah, ini bahasa isyarat. Ini bahasa isyarat yang perlu difahami. Dia kena kalang-kalang seperti ini banyak berlaku dalam tasawuf, tapi kena hurai dengan baik. Kalau tidak, tak je dengar aku. Lailatul Qadar setakat ni bulan Ramadan je, itu pun semalam je. Ni tiap-tiap masa Lailatul Qadar belaka ni. Dah betul ajaran ni, capung ayah ping dah ni. Besar. Apa yang dimaksudkan? Sekarang ini bahasa isyarat. Waktu-waktu kami seperti Lailatul Qadar. Itu bahasa lengkap dia. Seperti. Dari segi mana? Kalau kita Lailatul Qadar, malam yang antaranya amalan kita berganda, nilai yang pahalanya tu berganda. Amalan yang sama, tapi berganda nilai yang dia tu. Itu dah salah satu ciri keistimewaan Lailatul Qadar. Amalan yang satu, tapi gandaannya seperti 1000 bulan. Baik. Tapi perkara ini berlaku secara umumnya pada malam Lailatul Qadar. Amalan yang kita buat malam Lailatul Qadar tu, kalau 2 rakaat solat, ganjarannya itu seolah kita semayang 1000 bulan. Gandaan dia tu. Tapi Abu Abbas Mursi menyatakan perkara seperti ini boleh berlaku dalam bentuk yang lain. Amalan itu berganda-ganda, boleh berlaku dalam bentuk yang lain. Apa yang menggandakan amalan kita? Sembahyang kita 2 rakaat je. Kenapa solat antara seseorang dengan seseorang sekalipun sama rakaatnya, dah tak jauh beza dari segi masanya, tapi berbeza nilai dia, harga dia, nilaiannya? Kat mana beza? Semuanya itu terkait dengan kalbunya. Situ tempat yang akan memberi nilai terhadap amalan dia tu. Kondisi kalbu dia tu, itulah yang akan memberi harga kepada amalan. Dalilnya mana? Ni orang nak tanya dalil lah ke? Mana dalil? Pertama sekali, asas sekali, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan niat dia. Maksudnya sesuatu amalan tu sama ada sah tak sah, betul tak betul, berganda tak berganda, berkait dengan niat dia, kalbu dia, kerja hati dia. Itulah yang akan menjadikan amalan tu ibadah atau tidak. Basuh muka, kita basuh muka ambil wuduk dengan basuh muka, nak basuh muka serupa je perbuatan kita tu, serupa je. Tapi kenapa jadi wuduk? Kan ada niat. Kan ada niat. Basuh muka biasa tak ada benda lah, sebab tak ada bagian niat. Jadi yang memberi harga amalan tu niat. Itu innamal a'malu binniyat. Hak daripada sama ada jadi ibadah atau tidak. Hak ibadah pun sama ada ibadah tu berapa nilai yang dia itu juga atas niat. Atas niat. Seorang yang buat satu kebaikan, dia ada satu niat baik, dapat satu lah. Seorang buat satu kebaikan, tapi ada 2-3 niat kebaikan di sebalik satu ibadah tu, maka bergandalah. Satu amalan yang sama, tapi niat-niat kebaikan dia tu banyak, maka bergandalah ganjaran dia. Dalam fiqh pun, dalam sesetengah pandangan diterima konsep indiraj.
Indiraj tu mana? Orang puasa 6, mungkin dia ada hak lepas-lepas hak qada lagi, jadi dia niat sekali. Puasa hari tu je niat qada, dan masa yang sama dia niat sunat Syawal juga. Dia boleh dua-dua menurut satu kaul. Itu dalam fiqh pun ambil kira, ada benda tu. Maka datang asal waktu lebih-lebih lagi lah. Jadi ukuran yang memberi harga kepada amalan manusia itu niat dia. Itulah yang menentukan ibadah atau tidak. Dan ibadah tu pula setara mana ibadah dia tu, atas niat juga. Innamal a'malu binniyat. Dan demikian juga dalil yang lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah Taala tidak pandang rupa parah kamu dan tidak juga kepada amalan zahir kamu. Tetapi yang dia pandang adalah niat-niat kepada hati-hati kamu, pada hati kamu, dan niat-niat yang mengisinya itu. Itu tempat tirikan Allah, tempat pandangannya. Jadi itu nak beritahu apa maksud kata-kata Abu Abbas Al-Mursi, Lailatul Qadar kami ni sepanjang masa. Dari segi mana? Kalaulah Lailatul Qadar kita itu yang kita pandang aspek gandaan nilai amalan, itu pada kita. Tapi pada orang seperti Abdul Abbas dan yang setaraf ataupun yang sejalan dengan dia itu, perkara ni boleh berlaku di luar waktu Lailatul Qadar. Asasnya macam mana? Yang saya sebut tadilah. Dengan niat yang baik, dengan kemunian hatinya dan sebagainya, dia boleh menjadikan amal itu berganda-ganda. Dan dari aspek inilah Sayyidina Abu Bakar dilebihkan daripada yang lain. Kat mana? Tentang Sayyidina Abu Bakar ni Nabi bersabda, la wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajah. Kalau ditimbang iman penduduk bumi dengan iman Sayyidina Abu Bakar ni, iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan iman penduduk bumi ni, berat iman Sayyidina Abu Bakar lagi. Berat lagi dia. Kat mana rahsia berat dia tu? Maka ada riwayat lain yang menyebut, ma fadalakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin. Lebihnya Sayyidina Abu Bakar tu bukan kerana banyak sembahyang dia tu, jumlah rakaat sembahyang dia tu, bukan juga banyak puasa, jumlah puasa dia tu. Lebihnya kat mana? Kata Al-Ghazali, satu riwayat mengatakan ini adalah tafsiran Al-Ghazali, sekalipun dia mengatakan ini satu juzuk daripada riwayat tu. Tak apalah, kita ambil kalam Ghazali lah. Kata Ghazali, li sirrin waqara fi sadri, kerana ada satu rahsia yang tersemak jauh dalam hati dia itu. Itulah yang menjadikan amalan dia berganda-ganda. Berganda-ganda amalan dia. Rahsia kalbu dia. Itu nak beritahu maksud Abu Abbas Al-Mursi kata, Lailatul Qadar kami ni tiap-tiap masa. Yakni berlakunya gandaan amal tadi itu pada kami itu tidak terhad Lailatul Qadar saja, bahkan berlaku. Kenapa? Kerana nilaian amalan manusia itu bergantung pada kalbunya, pandangan batinnya itu. Sayyidina Umar contoh. Nak kita tengok contoh. Dua orang sahabat ni tak kurang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni. Tapi bila dinyatakan kelebihan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar rasa nak challenge lah. Sayyidina Umar ni tak boleh. Tapi tak mampu orang. Kita lain sikit. Kita bersaing orang nak mampu orang atau berat sikit kita ni. Dia tak. Dia bersaing. Lepas tu panggil ribtah. Ribtah ni dia macam hasad. Tapi dia bukan hasad. Dia tengok orang lebih, nak jadi lebih. Dan dia nak lebih lagi. Dan itu tidak salah. Salahnya kita nak orang lain mampu. Kita mampu orang. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia nak mengatasi lah. Dia tahu Sayyidina Abu Bakar ni ada kelebihan, lalu dia nak biar dia lebih lagi lah. Dan kita tahulah Sayyidina Umar ni model mana, azam yang keras, semangat yang kuat. Tapi tengok kat mana kelebihan, beza dia, Allah dia, pak Allah dia. Nabi tanya dia, berapa kali sehari mengingat kemati? Ini kerja dalam dah ke ni, bukan kerja luar ni. Nabi tak tanya berapa rakaat kamu sembahyang, berapa rakaat kamu puasa, berapa hari kamu puasa. Tapi Nabi tanya ni, berapa kali mengingat kemati sehari? Itu kerja dalam lah ke?
Berapa kali? Sayyidina Umar kata pagi dan petang. Pagi dan petang. Hebat tu. Kita setahun sekali. Hari raya. Ingatlah ke mak ayah. Pergilah kubur mak ayah. Setahun sekali. Tu pun kena marah di Wahabi lagi. Kena marah lagi. Lagi kubur macam-macam lah itu be. Nyakit sungguh tok ni. Jadi 2 kali lagi ingat ke mati. Tapi bila tanya Sayyidina Abu Bakar, berapa kali sehari mengingat ke mati? Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Ingatan aku terhadap kematian ni setiap kali kelipan mata aku. Setiap kelipan mata aku. Itu dia Sayyidina Abu Bakar. Sehingga diriwayatkan bila dia berjakah, dia tak tahu dah tak jakah selagi. Gitu. Dah nak berbangun dah gitu. Tadi semua ni bukan mainan amalan, dia adalah mainan qalbu. Itulah yang lebih harga. Itulah maksud kata Abu Abbas Musi, Lailatul Qadar kami ni setiap masa. Yakni melihat salah satunya dari segi aspek gandaan nilaian amal. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.